UMNO bukan lagi rumah orang Melayu berlindung. Ada yang kata parti itu hanya tinggal sejarah. Tapi cuba kita berhenti sekejap. Kurangkan emosi kerana yang cakap itu dia tersakiti. Tengok fakta. Sejak 2022 dalam kerajaan perpaduan, siapa yang pegang dua kedudukan paling penting berkaitan agenda Melayu dan Bumiputera? Ahmad Zahid Hamidi. Bukan hanya timbalan Perdana Menteri, dia juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini bukan kementerian kecil. Inilah kementerian yang urus pembangunan luar bandar, institusi Melayu seperti MARA dan ekosistem ekonomi Bumiputera. Maknanya apa? UMNO berpegang kepada trustnya dan tidak hilang arah, dan agenda Bumiputera terus berada di tengah pentadbiran negara. Contoh paling besar, Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Daripada kongres itu lahir 74 resolusi, 150 program termasuk pelan besar Putra 35. Matlamatnya jelas, lebih ramai Bumiputera dalam pekerjaan berkemahiran, lebih kuat pemilikan equity, lebih tinggi kebolehpasaran graduan dan sasaran membasmi kemiskinan tegar. Ini bukan slogan, ini pelan jangka panjang sampai 2035. Dalam soal Melayu Islam pula, pendekatannya syumul dan menyeluruh. Bukan hanya ceramah berdentum mempertahankan agama, tetapi cuba sambungkan agama dengan ekonomi dan masa depan. Contohnya melalui TVET Tahfiz. Maksudnya apa? Pelajar tahfiz bukan sekadar hafal Al-Quran, tetapi juga dibina sebagai tenaga mahir yang boleh bekerja dalam industri moden. Dalam masa sama, Zahid juga memperkukuh MARA, Wakaf MARA Madani, penjenamaan TVET MARA, pengukuhan institusi latihan. Pembangunan luar bandar pula, hasilnya lebih jelas. Statistik menunjukkan kemiskinan tegar luar bandar menurun, program pembangunan desa diperluas dan puluhan program game changer dilaksanakan melalui KKDW. Exco Kedah pun sendiri mengaku KKDW bantu Kedah sifarkan kemiskinan tegar melalui agensinya Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Jelas. Dan agenda Bumiputera ini bukan hanya tentang equity di bandar saja. Ia juga tentang anak kampung, usahawan kecil, pelajar MARA dan keluarga desa. Satu lagi perkara penting ialah ekonomi halal. Di bawah jawatan kuasa yang dipengerusikan Zahid, industri halal Malaysia terus berkembang. Ekspor halal negara sudah melebihi 60 bilion dan diiktiraf di lebih 50 negara. Ini menunjukkan satu perkara, agenda Melayu Islam hari ini tidak lagi hanya tentang sentimen. Ia cuba dijadikan kekuatan ekonomi global. Tetapi kita juga perlu jujur, semua ini masih dalam proses. Membina dasar itu satu perkara. Mengubah realiti hidup rakyat secara besar-besaran itu perjalanan yang jauh lebih panjang. Jadi sebelum kita mudah percaya naratif bahawa UMNO sudah bukan rumah orang Melayu, tanya dulu satu soalan penting. Siapa yang sedang menyusun pelan ekonomi Bumiputera? Siapa yang memperkukuh MARA? Siapa yang menggerakkan TVET Tahfiz? Siapa yang memimpin agenda halal negara? Jawapannya jelas depan mata kita. Realitinya lebih kompleks daripada slogan politik. Dan dalam politik, kadang-kadang yang paling kuat menjerit belum tentu yang paling banyak bekerja.